Salam semua, kita bertemu lagi dalam reaction drama bersiri Dendam Seorang Madu episod ke-51. Kita dah masuk minggu terakhir dah, so jom kita tonton. You nak apa lagi ni, Zara? You kat mana? Tak buat apa you nak tahu. I nak tahu sebab I nak pastikan you selamat. Zara, can you please stop buat kerja gila semua ni? Bukan kerja gila, I cuma nak protect you je. Pulangkan mami I. Haris, I betul-betul tak tahu mami kat mana. Tiba-tiba dia hilang. I ingatkan dia dengan you. Ha. So memang betul lah selama ni you yang suruh mami I. Dan betul lah juga apa yang Wahyu cakap pada I. Haris, mami nak bunuh you. Dan I ni cuma nak tolong selamatkan you. Tu je. Mami tu mak I, dia takkan buat kerja gila macam mana you buat dekat I. You tak percayakan I ke? Ha? Sayang, you tahu kan I sayang you. Hei, susah betul lah cakap dengan orang tak faham bahasa ni. You ni kalau depan mata I, dah lama I pijak you tau, Zara. Sekarang ni, I bagi you masa 24 jam. Kalau you tak pulang mami pada I sendiri akan sumbat you masa dalam penjara. Tak tahu mami kat mana. Aku tak boleh lah dengan watak Zara ni. Tak boleh lah. Problem dia sebab Hanum dengan Izara ni dua-dua watak yang tak disukai masalahnya. Kita lah. Lepas tu ada pula watak Faris yang lembab. Lepas tu dia ni memang rasanya dia dah nampak dah perbuatan mak dia si Hanum tu dekat watak-watak lain macam Serehana ke. Dengan Izara pula, Izara ni pun lagilah seko. Punca kematian mak Rehana. Lepas tu kalau boleh dijauhkan daripada Rehana, jauhkanlah. Tapi pasal mak dia tu agak kompleks sikit lah. Sebab mak dia, Hanum, walaupun mak dia mungkin ada rancangan apa-apa ke yang susah nak diterima, tapi nak dengar nak percaya cakap si Zara ni lagilah tak boleh. Lagilah nak dibangkul sampahkan. So pada saya macam kehidupan Faris ni agak sukar sikit. Sebab dia duduk dalam sebuah dunia yang penuh kepura-puraan. Macam semua watak bermuka-muka. Sampai kasih Rehana pun saya tak tahulah macam mana dia punya penerimaan je pada Faris ni. Apa Rehana anggap Faris ni seorang suami ke atas sesuatu yang untuk untuk meneruskan dia punya rancangan ke plan ke. Sebab Rehana pun ada sebab dia juga, ada motif dia juga. Dia dah banyak diperlakukan dengan kejam lah maksudnya, dengan mak dia mati. Lepas tu apa lagi, dengan dia dipergunakan oleh Megat Sulaiman, yang sebenarnya bukan Megat Sulaiman tapi Megat Luqman, semata-mata kena harta. Jadi dia kena duduk dalam satu posisi, Rehana ni lah, duduk dalam satu posisi yang mana dia kena pertahankan. Lepas tu dia kena dia kena balas apa perbuatan orang yang pernah buat kat dia lah, gitu. Jadi macam Faris ni dia tengok macam tak ada function pun. Kita sendiri pun tengok macam tak ada function. Tapi Faris dia macam terjebak lah. Tapi dia pun dia pun lembab lah. Dia itu yang saya cakap. Jadi macam drama ni saya macam dah tak boleh nak fokus, dah tak boleh nak root pada watak-watak dah sekarang ni. Macam apa yang jadi, jadilah kat watak tu. Habis macam tu je. Tak boleh nak invest lagi dah. Jumpa lagi.